Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni Kak Wani nak masak ikan bawal goreng simbah kuah tauco. Ikan bawal tu kita dah letak sedikit garam, serbuk kunyit dan juga 1 sudu tepung. Tepung goreng ayam pun boleh, kalau tak ada tepung gandum pun okey je. Gaul-gaul ikan tu bagi ratakan, serbuk kunyit semua tu bagi rata. Kemudian panaskan kuali, masukkan minyak. Okey, minyak tu banyak sikit lah sebab kita nak goreng ikan kan. Kemudian masukkan ikan bawal tadi. Goreng sehingga agak garing. Simbah sikit lah minyak panas tu kat bahagian atas ikan tu supaya cepat masak. Okey, ikan dah agak garing, kita angkat dan kita ketepikan. Buang minyak yang dalam kuali tu, tinggal sikit je kita ambil minyak yang kita goreng tu. Lepas tu kita mix dengan minyak bijan sikit. Tumis bawang besar 1 biji. Bawang putih dalam 4 biji kita slice nipis-nipis. Sedikit sos tiram. Kak Wani guna tauco masin, letak dalam 3 sudu macam tu. Ikut korang lah, kalau kalau suka letaklah banyak, kalau tak suka letaklah sikit. Ikutlah mana korang suka. Kita kacau sikit. Okey, kacau bagi rata. Lepas tu letak kicap pekat. Kak Wani guna kicap mudim, kicap pekat manis ni. Masuk sedikit air. Ni ada tomato, Kak Wani masukkan. Kalau tak suka tomato tak payah letak. Ikutlah korang ada sayur apa nak masukkan je. Kak Wani ada tomato, so masukkan tomato. Kak Wani masukkan sedikit serbuk perasa dan juga gula. Okey, sedikit gula. Nanti korang rasa kalau agak-agak tak cukup, gula tambah sikit lagi. Kak Wani tak masukkan garam sebab dah masin dah. Tauco dah masin, sos tiram pun dah masin. Kan meletak garam masin lagi. Ni sedikit daun ketumbar. Masukkan daun ketumbar yang kita telah iris halus. Kacau. Sedikit cuka. Ranges je. Kak Wani masukkan sedikit lagi air. Kak Wani masukkan sedikit lagi gula lah sebab tadi rasa macam masin sikit. So masukkan sedikit lagi gula. Kacau. Okey, last sebelum kita tutup api, kita masukkan sedikit daun purina. Kacau dan tutup api. Dan kuah ready untuk kita simbah atas ikan bawal goreng tadi. Okey, now kita dah boleh simbah kuah tauco tu ke atas ikan bawal goreng kita. Simbah bagi rata, bagi kena semua Okey, dah siap simbah. Kita letak cili yang kita potong. Cili merah yang kita potong sebagai hiasan. Nak cantik kan, bagi cantik sikit dekor. Kemudian letak limau kasturi, irisan limau kasturi dan siap untuk dimakan. Terima kasih kepada semua yang subscribe channel